Assalamualaikum. Hai. So baju yang sama dengan vlog yang sebelum ni sebab aku record pada hari yang sama. And jom teman aku. Allah, nampak ke ni? Jom teman aku pergi kemas homestay. Lah ni dia homestay. Anyway, siapa-siapa yang tengok video ni, kalau ada yang nak booking homestay, boleh je booking dekat TikTok kita. TikTok, boleh pergi kat TikTok aku lah, which is boleh je search Elias. Apa nama TikTok aku? Nanti aku tulis kat sini nama TikTok aku. And boleh je tengok dekat bio aku nombor telefon admin ataupun orang kata toke homestay tu lah. Okay, so jom teman aku kemas homestay. Kita tengok perangai-perangai customer kita yang sebelum ni. Adakah perangai dia green flag atau red flag? Gitu. Let's go. Aku semenjak pakai kuku ni, kita suka pula main-main jari. Kita selai. Let's go, kita drive. Sampai sudah kita ke homestay kita. Kita tengoklah ni dia homestay. Tengoklah ni dia homestay kita. Let's go, kita tengok apakah yang terjadi. So pas customer kita keluar, saya percaya customer saya sebelum ni sangatlah baik, sangat pembersih, sangat menjaga kebersihan. Sebab diorang duduk dalam 3 hari. Tak tahulah duduk berapa ramai orang. Sebab kita bukan toke, kita bukan admin, kita housekeeper je. Okay, let's go. Sofa, parking. Oh, tak ada masalah. Okay, ada sampah-sampah sikit tu, itu biasa. So kita just ambil kunci kat sini, kita tengok. Okay, kita baru mau masuk sofa. Okay, sofa kita. Macam mana? Okay, kita buka dulu. Ini lampu luar. Okay, satu lampu terbakar. Okay, kita kena roger okay kita. Okay, biskut tak ada juga. So far segala-galanya di sini okey saja, tak ada masalah. Saya nak letak barang. Okay, aku buat tukang kunci tak? Okay, ni kunci store kita. Okay, kita tengok dulu bilik bujang kita. Assalamualaikum. Okay, just nak tukar cadar je. Okay. Saya love. Meja tak terlalu kotor. Okay, so far so good. Meja tak terlalu kotor. Kita tengok lampu kita semua berfungsi. Alhamdulillah. Tandas kita, alhamdulillah, tiada kecelakaan. Okay, macam nak beli rumah kan. Okay, kita tengok. Okay. So far so good. Tiada kecelakaan. Kita nak susun je. Saya suka. Penghuni kali ini customer kita sangat baik. Saya puji customer kita. Alright. Bunga. Mana main bunga ni? Ini bunga bilik master bedroom. Okay, tak apa. Kita naik atas. Tengok apa jadi. Okay, tilam ekstra. Okay, so far so good. Okay, bunga kita. Oh, lemak. Okay, so far okay lah. Tiada kecelakaan sangat. Mantap Pak Bu. Okay, saya suka. Terima kasih ya. Saya sangat suka customer yang baik begini. Okay, kalau nak lagi baik, kita ada cermin OOTD di sini.
Saya bawa tripod supaya nanti korang boleh tengok timelapse kita kemas. Gitu. Sekejap mana? Bonnet dia ni buka lah cepat. Okay. Sini. Yang tahu je tahu. Aku je yang boleh tunjuk kat hampa. Kalau hampa temai daripada TikTok, hampa main yang mana? Hampa tak subscribe, hampa tak tahu bilik Dobby, staff ni. Gempak tak? Ini yang telah dibasuh ya, dan dah dilipat tapi dia camuk sikit sebab saya mencari sarung bantal lagi. Anyways, sekarang masa untuk cabut cadar dulu. Lepas tu kejap lagi kita sarung pula yang baru. Lepas tu kita akan tengok sampah-sampah. Dalam tandas, luar tandas, dalam tu sampah. Lepas tu kita ganti plastik sampah baru. Lepas tu kita apa ni? Yang tu lah. Just that. Okay, just that. Letak ayam benda dekat bawah itu je. Okay, let's go. Okay, first of all kita akan cabut cadar yang kotor daripada master bedroom. Let's go. Selesai master bedroom, jom kita buat second bedroom. Second bedroom. Bukan anak kecil, bukan di dinas, hidup masih sipil. Sebisa bikin rumah tangga stabil, tinggal kau pilih mana baik mana ganjil. Saya janji minggu depan lunasi angsuran, Kamis Jumat Sabtu tapi sepi tanggungan. Aduh sayang, yang penting bisa makan, tetap bersyukur tunggu kekurangan. Kau tinggal duduk terus. Kalau begitu sekarang hidup Niko yang urus, hidup Niko yang urus. Saya capek orang urus. So kita nak bubur sarung cadar untuk bantal spare dekat dalam almari kita. Homestay ni aku guna plastik sampah macam ni tau. Which is sangat senang untuk customer kita orang buang sampah. Dia buka je, and kat sini in case kalau nak ikat, tarik je. Ni pun sama, tarik je yang biru. So that nanti bila korang nak buang boleh terus. So nanti just ikat sini lah. Korang tak payah gelik-gelik kat sini dah. Korang just ikat kat sini dan bawa je macam biasa. Okay, so sama juga. Macam dia pun senang macam plastik biasa. Cuma yang ni dia advance sikit sebab dia ada handle lah. Okay, so ni tong sampah. Bubur je macam biasa. Okay, so plastik sampah ada kita orang sedia dekat bawah, dekat dapur. So korang boleh guna je in case kalau korang yang menyewa di sini, booking di Lanidia Homestay. In case korang macam terlalu banyak sampah, korang boleh cuba try taktik ni. Okay, ambil plastik sampah, letak dalam bakul, dah habis guna, ikat, buang, buka pintu belakang, ada tong sampah besar. Buang je kat situ. Okay, so rasa tingkatan dah tak apa-apa. So, kita nak buat turun cadar dengan kain selimut yang dekat bawah punya. Lepas kita bawa plastik sampah dekat bawah dan kita bawa botol lain sikit untuk kita letakkan. So tingkatkan, insyaAllah tak ada apa-apa. Let's go. Apa-apa, kita naik atas je lah. Tingkat 2, shuttle. Sekarang kita kat tingkat bawah, bilik bujang. So kita nak cabut cadar-cadar yang busuk ni dan kita akan letak cadar-cadar baru. Alhamdulillah selesai sudah kita mengemas
homestay lah ni dia. Okay, kalau hampa nak tengok tour tapi macam video yang sebelum ni, homestay lah ni dia dekat dalam YouTube aku tu, which is tu video lama. Sebelum ni sofa ni pun tak ada lagi. So nanti aku akan tanya balik Toke, adakah Toke mau record kembali video homestay baru kan. Dia bukan homestay baru, dia macam kita adalah tambah-tambah sikit macam sofa. Lepas tu kita ada lah Yelah, tambah baik sikit kan, better daripada yang sebelum ni kan. Mengikut rezeki alhamdulillah yang kita dapat. So thank you so much korang yang teman aku kemas homestay ni. Sekejap duduk saya penat. And then for siapa-siapa yang nak booking homestay Lanidia ni, Lanidia Homestay actually, korang boleh booking kat sini. Ada nombor yang tertera, boleh WhatsApp ataupun korang boleh call je terus. And then korang bagi tahu, korang tanya hello, tarikh sekian-sekian hingga sekian-sekian masih free ke? Masih ada ke? So nanti admin sendiri ataupun Toke tu sendiri akan bagi tahulah free atau tak. Kalau free, then korang boleh terus book dengan deposit hanya berharga RM50. If kalau tak free, then korang boleh tengok-tengok dulu tarikh yang ada yang sesuai dengan tujuan yang korang nak buat. Tarikh dan tujuan macam tu lah. Free korang pula. Korang juga boleh try korang juga boleh pergi follow TikTok Lanidia Homestay kat sini. TikTok tu memang kosong lagi sebab saya tak tahu nak letak apa. And then mostly video Lanidia Homestay post dekat akaun TikTok saya, jadi lebih kat sini. So if korang nak update apa-apa lagi, korang boleh just subscribe saya dan juga tengok TikTok saya atau TikTok Lanidia. Mana tahu tiba-tiba saya terus post kan dekat Lanidia Homestay. And then yang tak tahu, homestay kita ni dekat dengan college community, UiTM Merbuk, lepas tu Politeknik, lepas tu IKTBN. Sebab kita area Bukit Mertajam je dekat Taman Koperasi Guru. Okay, so anything just WhatsApp je kita, and insyaAllah kita akan reply lah. So thank you juga dengar aku berceloteh di dalam video ini. Segala cacat celah, kekurangan, saya minta maaf dari awal ya. Saya hanyalah manusia biasa. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk semua datang daripada saya. Sekian. Tiba maki buat persembahan. So thank you so much. Jangan stop support saya. Terima kasih sangat korang. Korang punya support sangat memberi saya semangat untuk buat video, dan sangat memberi saya tak dapat duit bos, sebab saya tak famous mana. Saya just suka update something kehidupan harian saya, dan saya suka bercakap sorok-sorok. Kalau depan orang saya malu. Tak kok. Anyways, thank you so much guys. See you again next video.